Assalamualaikum dan selamat kembali di channel Syafia Malaysia. Dan sekarang saya akan bermain lagi Survival Minecraft episod 3. Ya, dan ini masa tu saya mati. Masa tu kena kejar. Saya kena kejar dengan zombie. Lepas tu saya tak tahu pergi mana. Itulah. Masa tu saya masuk tu dah malam lah. Terpaksa kena buat supaya macam biasa dulu. Bagangan semua dah hilang. Macam mana lah tak tahu lah. So, kita buat simple-simple dulu. Okay. Dah kenapa? Let. Biasa pun lama. Ambil daging dulu. Ambil daging. Okay. Ni mangsa kedua kambing. Nak daging kau. Dengan bulu untuk buat tidur. Saya dapat 2, lagi 1. Nak buat beg. Ni sementara tu mainnya dulu. Masa tu saya dah buat rumah dah. Sekarang semua ni dah hilang. Dah tak tahu lah. Saya lebih baik tutup internet daripada ada iklan. Tambah nanti crash. Kenapa memang suka crash. Dah mula lagi. Panas. Ni buat ni. Macam apa? Satu je. Cik masa serta ke semua. Sekejap buat pedang dulu. Ni sampai sini saya kena sila kencang ni. Bagi tak lag sangat. Video jadi setengah 6. Bagi tak lag sikit lah. Dah ada ayam situ. Dapat daging, lembu pun ada. Tu kisahnya. Tu. Dah mula. Sebelah. Kosong je yang ada. Dia tak ada tempat. Buat rumah sederhana kat air je lah.
tak ada cave. Memang tak ada cave. Memang kena buat cari lama lah. Cari pelik. Memang susah lah nak buat rumah macam ni. Lagipun saya bukannya pandai build pun. Ni tak apa, kita cuba dulu lah. Ni ada copper tapi tak guna. Tapi ada setengahnya orang berguna. Tak tahu lah. Letakkan mereka lah. Ini dah cukup lah kat sini. Letak. Simple je. Simple tapi boleh duduk. Tahan sikit lah. Ini letak pintu kat sini tak apa. Dia macam ni. Ni saya buat video pendek-pendek je. Kalau depan buat video panjang sebab takut edit susah. Macam saya main ML tu masa tu memang susah. Jelas mangsa. Ada. Apa? Double. No. Kita letak crafting table dulu. Kita letak crafting table. Crafting table. Buat furnace. Okey, ambil kat sini sebagai daging. Bahan ya. Penting juga. Hari dah menjala malam. Buat bed dah dulu. Sebelum ada zombie cepat-cepat. Okay. Langsung kita menuju ke hari seterusnya. Okay. Wih. Ada kambing kat sini. Ni bagi satu daging siap. Allah. Makan. Itu lepas ni jaga dulu. Ini tak ada pokok. Betul di sana. Letak. Dah selesaikan rumah ni. Kita ambil yang paling dekat je. Dan tanam pokok kat situ. Belakang rumah.
dapat. Okey, nasib baik dapat. Saya tanam dulu. Ini buat lantai. Sini kita ambil batu dulu ya, buat sementara. Okey, ini saya dah kumpul banyak, 42 cobblestone. Rasanya cukup dah buat rumah ni. Ini kat kawasan dekat tu ada. Boleh pergi sana. Kayu. Saya nak perlu kayu. Sekejap, apa tu? Village! Lah, menyesal je buat rumah. Ada village! Anjur balik. Nasib baik pergi sini kalau rumah belum. Nasib baik rumah belum siap lah. Kalau rumah dah siap, menyesal je. Untuk pasan. Ni beg asyik ni. Wah. Semuanya okey lah semua ni. Kayu tak apa, kayu lah. Ada banyak. Ni sapling. Jadi nak tanam. Sana ada lagi banyak sumber makanan. Agak-agak ada blacksmith lah. Blacksmith. Wah, alhamdulillah jumpa juga. Village pertama aku jumpa. Tak ada. Itu lagi pun ada cave. Untung. Nak cari basement ada ke basement? Tapi tak apa. Kita saling mencuri je lah. Bukan rumah yang ni, rumah yang sana. Ada wati. Kita pakai je. Okey, baju je tak ada. Baju je kurang. Dan saya nak kill iron golem. Sekejap. Dia diam. Duduk diam-diam iron golem. Kan dah datang kat sini pula. Oh, lagi. Tidak lagi. Fail. Gagal.
dapat iron 4. Untung 4. Tapi lagi untung kalau 5. Pun lama memang. Let. Bestnya. Ada kucing, ada lembu, ada villager yang hoha-hoha. Tengok baju apa? Daging lembu. Daging apa? Daging zombie. Ni. Tadi. Okay. Boleh lah. Ada madu, ada lebah juga. Ni memang tak ada blessed meat sini. Ini je. Jadi apa lah. Sampai sini saja dulu video saya hari ini. Dan thanks for watching. And see you guys on the next video. Bye bye.